2. Sebiji dadu adil dilambungkan sebanyak 3 kali. Bina jadual dan lukis graf taburan kebarangkalian untuk mendapat nombor lebih 3. So, dia nak jadual, dia nak lukis graf untuk nombor yang lebih daripada 3. Okay, kita tengah cakap pasal apa? Kita tengah cakap pasal dadu. So, kalau dadu ni ada berapa nombor? Ada 6 nombor. Kan? Bila dia lebih daripada 3, so bila dia lebih daripada 3, kebarangkalian untuk dia lebih daripada 3 adalah nombor apa? 4, 5, 6. So, 3 per 6. Betul. Kenapa? Sebab 4, 5, 6 dekat dadu tu. So, 4, 5, 6 daripada nombor yang 1 sampai 6, kita dapat 3 per 6. So, 3 per 6 sama dengan kebolehdapatan dia adalah 1 per 2. Untuk dapat lebih dari 3. Okay. Kalau tengok sini, dia lambung 3 kali. Bila dia lambung 3 kali, maksudnya okey. So kita tahu P dia 1 per 2. Betul. Q automatik 1 tolak P sama dengan 1 tolak 1 per 2 dapat 1 per 2. Okey. Lepas tu N dia dilambung 3 kali. So N sama dengan 3. So P 1 per 2, Q 1 per 2, N sama dengan 3. So kita tahu, okey inilah. Okay. Untuk tahu dia punya boleh dapat ke tak. So, X dia sama dengan sama ada daripada 3 cubaan tak dapat langsung. Mungkin dapat sekali, 2 kali, or mungkin 3 kali. That's why ada kosong sampai 3 lah. 3 kali. So, kalau kita buat table ni, alamak kecil sangat . So, kalau kita buat jadual, boleh lah . So, okay, X sama dengan A. Berapa kali dapat? So, dia ada dia ada 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Di mana ni adalah dia punya kebarangkalian untuk dapat A. So, apa formula dia? Formula dia NCR PR Q N tolak A. So, ni formula untuk cari kebarangkalian untuk dapat A. Okay, di mana N dah ada 3, ganti je N ni 3, P dengan Q pun dah ada. Alright. KNCR. Kalau dia dapat kosong, dia adalah berapa kali cuba? 3 kali cuba, C tak dapat langsung kosong. P dia 1 per 2 kuasa kosong. 1 per 2 kuasa 3 tolak kosong dapat 3. So yang belakang ni adalah yang ni tolak yang ni. Okay, sama dengan kotak kecil pula . So yang second 3 C1, 1 per 2 kuasa 1, 1 per 2 kuasa 2. Yang bawah 3 C2, 1 per 2 kuasa 2, 1 per 2 kuasa 3 tolak 2, 1. Yang bawah 3 C3, 1 per 2 kuasa 3, 1 per 2 kuasa 0. Nampak tak macam mana dia dapat? Okay. Kalau sini kosong, maksudnya sini kosong. Sini 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lepas tu yang kat belakang ni adalah 3 tolak kosong dapat 3. 3 tolak 1 dapat 2. 3 tolak 2 dapat 1. So ni 3 tolak 2 dapat 1. 3 tolak 3 dapat 0. Okay. So masuklah kalkulator awak. Dapat berapa? Okay. 3 kuasa kosong ni 1. Yang kuasa kosong pun 1. So atas ni 1 per 2 kuasa 3 ni 1 per 8 je lah. Okay. Okay, 3 C kosong darab dengan 1 per 2 C 1 per 2 kuasa kosong darab dengan 1 per 2 kuasa 3. Kuasa 3. Okay, dapat 1 per 8. So, ni dapat 1 per 8. So, ni dapat 1 per 8. Yang bawah ni, okay, 3 C1. 3 C1 dapat 3. 1 per 2. Okay, 1 per 2. 1. 1 per 2 kuasa 2. Kuasa 2 dapat 3 per 8. 3 per 8.
Okey, bawah ni pun sama. Sebab sama, bawah ni pun 3C2, 3C2, 1/2 kuasa 2. Kuasa 2, belakang kuasa 1. Dapat 3/8 juga. Dapat 3/8. So, yang bawah ni samalah. Ni sama dengan atas. Ni 1 kan. So, ni 1, 1/2 kuasa 3 dapat 1/8. Kita terjemah dengan kalkulator. So, dapatlah dia punya jadual. So, jadual dah. Sekarang nak lukis pula. Okay, kalau nak lukis, okay, dia macam ni lah. Okay. Sini A, sini adalah kebarangkalian dia. Okay, kalau tengok, dia punya kebarangkalian ni 1/8 sampai 3/8. So, dia boleh jadi 1/8, 2/8, 3/8. Lepas tu, dia punya A dia ni adalah daripada 0 sampai 3. So, 0, 1, 2, 3. Okay. 0 dengan 1/8. Dekat mana 0 dengan 1/8? Kat sini. Pak. So, kat sini. Ya Allah. Okay, kat sini. Okay, lepas tu 1 dengan 3, 0 dengan 1/8. Okay, 1 dengan 3/8. 3/8 dekat sini. So, kat sini. Pak, sini. Okay, buat lawa-lawa lah. Buruk sangat pula Okay. 1 dengan 3/8. 1 dengan 3/8, kat sini lebih kurang lah. So, guna baris lah. Okay, 1 dengan 3/8. Okay, lepas tu 2 dengan 3/8. 2 dengan 3/8, samalah. Ni kalau 2 dengan 3/8. Okay, lepas tu 3 dengan 1/8. 3 dengan 1/8, kat sini. So, ni adalah dia punya graf. Dia punya graf taburan kebarangkalian. Dia macam ni. Kabung. Ni dia punya kebarangkalian, ni dia punya berapa kali.